Customer dari negara ni macam-macam, pelik-pelik, macam-macam ragam. Ada yang datang tukar tayar belakang dulu, lepas tu lepas seminggu tukar tayar depan pula. Ada yang datang mula datang tukar tayar belakang dulu, lepas tu datang nak tukar tayar depan dah tak ada stok. Lepas tu bila nak sampai push dah kita orang mana tahu kontainer tak tahu bila sampai kan. Sebab apa? Tu bukan salah korang, normal. Kebanyakannya bila nampak kita review, so dia pakai dulu tayar belakang, nak try dulu grip tak grip, sedap tak sedap. Dah sedap pas minggu tu yang baru datang tukar tayar depan pula. Mostly ramai buat macam tu. So sebab tu kebanyakannya review, feedback yang kita jumpa, tayar Metanov ni compound medium soft, bila hujan basah memang grip. So compound medium soft tu agak selamat. Yang paling penting bunga pun kita buat lebih tebal, so lambat sikit botak compare dengan tayar biasa lah. So untuk korang yang nak selamat kita tengah suatu hujan panas ni, jalan memang basah, ambil compound medium soft, so lagi grip untuk safety motor korang dan korang juga. Jangan terlampau jimat juga sebenarnya. So, untuk korang, kita tayar saya besar pun ada, saya 120. Dulu first band saya 120 tak ada, sekarang saya 120 dah ada. Untuk player motor RR, RSX, Y16 dan sebagainya. So datang je mana-mana cawangan Dana Garage, semua dah ada. Dan online pun ada juga, boleh cari kat sana.